Hello, Assalamualaikum semua. Pagi ni saya berkesempatan lah untuk buat video ni. Okey, movement terkini kita tengok untuk pagi ni 10 April 8:49 AM. Kita tengok semalam ada kenaikan dekat soybean oil daripada close CPO semalam pukul 11.30 sebelum satu candle sebelum 11.30 daripada 15 minit time frame adalah 9.15. Kita tengok daripada sini jarak last candle 23.15 ni ke sekarang punya market. Okey, kita tengok dalam 157 okey, 157 kalau bahagi dua 157. Kita nak tengok anggaran berapa CPO nak buka 157 tadi jarak naikkan dia. Biasanya kita bagi dua lah, 785 tambah 4158 FCPO close malam dia naik atas kan 4158. So anggaran dalam 4236 lah. FCPO akan open hari ni anggaran pada 4236. Okey, 4236 area sini lah. Okey, mungkin dia akan gap up sini. Dan tengoklah apa yang berlaku. Okey, dekat sini saya nampak kat sini ada inversion yang mana kalau aktif dia akan dia akan turun macam ni lah. Dia akan jadi macam ni expected, ataupun hari ni dia akan delay satu hari, dia akan naik sehingga lebih kurang 4340 macam tu lah, 4340 macam tu kat sini. Okey, kemudian dia turun naik 4340, kemudian dia turun balik. Okey, dia turun sampai ni lah pada 22 April. Okey, kat sini kita tengok ini jarak dia 3 hari. Kalau daripada sini ke next reversal date 22 April adalah 12 hari. 12 hari ke bawah. Lepas tu kalau satu lagi opinion, okey, dia naik dulu. Yang ni first, dia naik dulu. Kalau di inversion ni dia naik dulu sampai sini, lepas tu dia turun balik. Itu kena hati-hati kalau dia naik pun tengok pada kawasan 4340 ni lah, 4340 ni nanti dekat lower time frame kita tengok 4340 ni ada tanda-tanda penurunan tak kat sini. Okey, satu lagi kemungkinan adalah kalau inversion ni tak ada. Mungkin dia akan naik dia akan naik sini, ataupun dia sekadar sideways choppy naik ke sampai sini saja kemudian baru turun. Itu mungkin opinion yang kedua lah. Okey, pendapat ataupun pandangan yang kedua lah yang kemungkinan dia akan terjadi, disebabkan ini adalah 15 hari 15 days 15 hari 11 bar. Okey, kalau macam ni kita boleh bahagikan dia kepada kebiasaan kita tengok kat tengah-tengah ni kan, kita biasa tengok kat tengah-tengah ni kan. So kalau ada movement pun dia mungkin akan jadi gila kat tengah-tengah ni kan, jadi gila kat tengah, dia turun lepas tu naik balik macam tu kan. Okey, tapi kalau dia panjang ada possibility dia jadi 4 kali lah. Sebab tu dah macam semalam ke bila semalam saya punya analisa tu saya kata dia akan ada macam naik sekejap tukar color oranye. Okey, dia macam naik, lepas tu dia turun, lepas tu dia naik, dia turun, lepas tu dia naik balik macam tu. Sebab dia kalau bahagi 4, dia punya titik tengah tu ada 4 lah. Titik tengah satu sini ada 1, 2, 3 titik tengah sini, dengan titik tengah sini. Itu konsep dia lah. Apa yang saya nampak kalau dia nak jadi choppy ataupun sideways dia main kat sini lah. Dia jadi gila macam ni, lepas tu dia turun balik. Tak tahu kalau kat sini ada inversion, dia turun, dia naik balik lah. Okey, ini untuk intraday. Kita nampak sekarang ni dia akan ada kenaikan lah. Okey, akan ada kenaikan, sama ada dia turun naik ataupun sampai area 4340 tu dia turun balik. Okey, so pada lower time frame kalau kita nak tengok saya letak balik inversion date tadi. Okey,
Okay, ini yang pertama kita punya jangkaan lah kita punya jangkaan yang pertama, dia akan turun lah. Dia akan turun ke sini ataupun ke sini, tapi kita ambil mungkin yang paling jauh ke sini lah. Anggaran tu saya tak buat lagi sebabnya kita tak tahu sama ada nak turun ataupun dia nak naik. Okay, sekarang ni kita punya assumption ada dua keadaan lah. Satu dengan keadaan yang dia mungkin dia akan naik lepas tu turun balik, ataupun dia terus naik. Dia terus naik pun sama ada sampai ke sini ataupun dia naik ke sideway lah, sideway choppy ni. Sideway bukan sideway yang kecil tau, ni sideway range yang daily time frame punya. Daily time frame ni besar jugalah, dia punya range dalam kalau kat sini adalah dalam 200.5 230 ticks lah. So banyak juga. Okay, ini kita punya pandangan yang kedua. Kalau inversion ni tak ada, inilah kita punya pandangan, dia akan naik sampai sini ataupun sampai sini lah. Kita tengok macam mana. Okay, ini kita punya assumption yang kedua. Okay, right. So untuk intraday kita tengok macam mana dia punya mapping hari ni macam mana dia punya mapping. Okay, dia punya mapping sekejap saya buat saya buat garisan ni sebagai rujukan, reference yang kita nak tengok dekat level mana. Okay, dia close kat high, semalam okay, merah ini low, merah juga. Okay, ni high saya letak merah jugalah. Okay, maksudnya dia asal daripada sini ke bawah semua merah, boleh tak payah kan. Okay, ni sebagai rujukan saya rujukan level. Okay, so dekat sini saya tengok apa movement sebelum ni, movement yang sebelum ni, daripada start daripada 4544 ke 4085 ni, dia ke bawah. Apa movement yang macam tu? Ada tak historically dia gerak daripada sini ke sini? Okay, kita tengok kat sini. Pas saya tengok yang movement daripada straight ke bawah ni, ini macam boleh dikira, tapi tak apa, kita KIV dulu kita KIV dulu. Yang tu mungkin boleh dikira nanti. Okey, kita nampak yang ni saya nampak yang ni sama ada ni, tapi ni tak turun bawah. Jadi kita ambil yang lebih kurang. Yang lebih kurang ni daripada sini daripada sini dia turun ke sini. Okey, dia daripada 4544 ni lebih kurang sehingga turun bawah ni. Okey, nampak dia turun di bawah ni sampai 4084 ni dia naik. Okey, dia turun sampai sini dia naik. Okey, kalau dalam hal ni yang kita punya minum air, dalam kita punya latest movement ni dia sampai sini je, Okey, tapi kita mungkin boleh ambil ni movement yang macam ni jugalah, pergerakan ni macam ni, sebabnya kita punya close dekat area sini, kita punya close semalam 4159 kan, 4158 area di sini. So mungkin dia akan naik ke sini dan terus naik dengan laju lah. Kalau tengok candle yang ni pun kalau dia dapat naik atas 4203 ni, dia terus naik. Okay, so kita ambil pendapat yang first yang ni dulu bukan pendapat lah, movement yang macam ni dulu. Okay, ni saya dah lebih awal dia buat makin lebih awal Okay, sekejap bagi dia center. Okay, so macam ni kita tengok kat sini movement dia. Okay, movement dia, tengok kat sini ada dia punya cursor juga bergerak tu, nampak dia gerak juga kan. Okay, nampak. Okay, kita tengok kalau daripada sini, kalau dia ada kenaikan dia akan naik sampai sini. Dia punya pullback dia kat sini lah. Kita tengok candle ataupun low pada candle dia ni. Ni kira macam gap up gap up. Lepas tu dia kalau ada pullback kat sini Kalau dia pullback kat sini, dia akan terus naik.
naik kita tengok lah. Kalau kat sini kita nampak macam ada apa resistance dengan support kat sini kan. So mungkin ada sikit sideways lah kat sini ada sikit sideways ataupun market bergelap perlahan lah kat sini. So kita jangkakan dia akan pull back sikit ke 4310 ni. Naik 4310 ni mungkin ada sideways sikit kat sini, ataupun kalau lepas dia pecah atas 4340 4349 ni boleh buy. Dia akan naik lagi lah. Dia naik sampai ke sini kalau kat sini dia sampai je atas ni dekat area lebih kurang 4486 ni. Okey, 4486 ni, lepas tu dia turun balik. Ada merah kat sini kan. Okey, kita jangkakan dia turun dulu kat sini lah. Okey, cukuplah untuk satu hari ataupun intraday dulu. Okey, sebelum kita tengok yang untuk esok ataupun lusa. Okey, ini movement untuk hari inilah. Yang selebihnya mungkin dia akan ada turun dulu sebelum dia sambung naik. Okey, untuk yang kedua kita ambil yang ni lah. Saya ambil contoh movement yang ini. Kalau yang ini kemungkinan dia punya movement dia macam ni lah. Ini yang saya jangkakan lah. Okay, kalau dia naik macam ni akan ada satu structure yang baru lah kat bawah tu. Ya. Yeah? Okey, sekejap saya betulkan dia punya. Okey. Alright. Sampai atas ni sampai atas ni. Okey. So kat sini kalau dia naik, lepas tu dia jam sikit kat sini, dekat sini dia saya cari support ataupun resistance yang terdekat kat sini. Okey, kat sini. Lepas tu dia turun balik. Dia turun balik area-area sini. Area-area ni 4158 ni on opening. Okey. So support ataupun resistance terdekat ada dekat sini . Kalau dia naik ni jadi support lah warna hijau. Tak apa, biarlah color ni dulu. Lepas tu dia akan naik. Okey, dia patah balik, dia pull back sini terus naik. Okey, kalau kita tengok candle ni, dia open pergi bawah, lepas tu terus naik naik dengan laju kat atas. Naik dengan laju sampai ke sini, tutup close kat sini. Okey, so dia akan naik sampai ke atas ni, lepas tu dia close kat sini. Dia close kat sini, lepas tu dia naik semula. Okey, jadi double top, dia turun. Dia turun, dia buat pullback dia buat pullback, dia main-main dulu kat sini. Okey, mungkin turun sampai 4164. 4164 ni dia naik balik atas 4213, 4222 ni dekat area-area sini lah. Lepas tu dia turun naik balik. Okey, dia boleh turun naik. Ini kuat dia punya kenaikan ni kuat kalau jadi. So sebelum naik kuat ni dia ada main-main kat sini lah. Inilah yang yang saya maksudkan dengan pergerakan choppy tu, yang naik turun balik tu. Dia main-main kat sini dulu, barulah dia push kuat ni yang atas ni. Okey, ini yang untuk kenaikan lah, pendapat untuk kenaikan. Okey, untuk penurunan pula saya ambil level yang tadi tu lah, yang paling hampir yang inilah. Saya nampak paling hampir yang ini. Okey, kat sini dia punya inversion kat sini . Okey, sama case dengan kita, ada low, lepas tu ada inversion, dia turun balik kan. Okey, kalau macam ni kita tengok marking saya yang ketiga. Okey, ini saya punya marking yang ketiga Okey, mana tadi? Kat sini kan. Okey, ni. Okey, sekarang ni dia punya market close malah kat sini kan. Okay, market close dekat 4158 ni. Mungkin akan ada kenaikan hari ni. Okay, yang kita buat marking tadi, dia daripada atas ni 4544 dia turun sampai sini, lepas tu apa jadi? Dia akan naik turun balik. Kemungkinan juga dia akan jadi macam ni. So apa yang kita boleh jangkakan adalah dia akan naik sehingga mana? Sehingga ni lah. Sebab tu saya cakap 4340 tu. 4340 tu area sini lah. 4332. High dia berapa ni? High dia 4333. 4333, 4340 tu tak jauh kan. Okey, kat sini kita ada resistance kita yang resistance zone kita yang terdekat adalah 4340, 4349. Dia tally Dia tally. Okey, dia akan naik lah kat sini. Dia naik ke sini. Sekejap, tak nampak. Sini sikit. Okey. Nampak kan? Okey. Dia akan naik ke 4340 ni. Lepas tu dia close kat sini. Ni dia close dia close. Lepas tu turun ke sini. Okey. So kita follow ada movement dia naik ke sini. Dia turun. 4213 ni pull back, naik atas buat high kat sini. Okey, kita follow dia turun.
Dia mungkin akan pullback dekat sini lah. So kawasan-kawasan entry kita lah dekat sini, dekat sini lah. Kat sini pun kita nampak dia punya responsif juga kat sini. Dia punya level-level dia sama, tally lebih kurang. Kata dia turun sampai 4001, 4007, 4010 lah kalau kita nak target atas sikit. Okay, so lepas ni dia akan ada naik turun juga kat sini. Dia akan ada pullback ke apa kat sini lah. Sebab kita nampak candle ni macam stall macam ada inside bar kat sini. Inside bar kat sini dia naik, lepas tu dia turun balik lah. Dia turun balik lebih rendah. Okay, lebih rendah. Okay, itu saya punya pandangan untuk hari inilah. Okay, so apa yang saya nampak kat sini, level-level yang kemungkinan menjadi efek dia adalah, saya tengok 4210 4210. Okay, 4210 lah. Kalau 4210 ni sebab apa 4210, ini saya punya screenshot 4210 tengok kat ni 4210 ni, kalau dia naik dia akan naik, kalau dia tak turun balik yang ni. Kalau dia 4210 ni lepas je atas ni, walaupun dia turun tapi tak signifikan kan, dia turun naik balik 4210 ni, dia sambung naik lah. Tapi sekiranya dia naik atas 4210 ni, lepas tu dia turun balik, dia turun balik tak naik atas 4210 ni, kemungkinan dia turun balik lah. Dia turun balik untuk kita punya senario yang ketiga tadi tu. Okay, so trade wisely untuk hari ni. Jangan lupa letak stop loss. Saya walaupun bukan saya punya kawan, saya tengok orang tak stop loss ni, rasa kenapa tak letak. Taklah, itu saya punya preference lah. Terpulang kepada trading preference masing-masing lah. Okay, terima kasih.